biasa kita duduk sini, Okey. beras beli di kedai tak? Aha. Beli pasar raya dia. Aha. Ekon Jaya ke gapo. Betul. Saya sini buat makan beras sendiri, tanam sendiri. Tanah sendiri. Itu pengalaman saya suka sekali lah. Oh, lagu mana tu cara nak tanam, nak proses tu? Dia padi lagu mana? Ada apa ni? Ada sawah ke gapo kau? Saya sana tanah orang kampung tu dia bagi pinjam buat orang tua. Dia tak agak buat belaka. Betul. Dia tawar ke cikgu. Aku ada tanah ni. Kau ambil lah tanah. Guna bukan ambil terus. Iyalah maksudnya guna tapak. Biasanya dia akan semai kan. Benih-benih yang sebelum-sebelum ni yang dia tanah disipir separuh. Dia tak guna habis. Okey. Disipir tu buat benih, dia tabur ada lebih tu. Dia naik tinggi kita ambil cabut. Tapi dia ada sawah lah. Sawah di sana sebab saya mula fikir saya ingat padi huma tanah di bukit kan biasa sebab betul. Saya biasa duduk Sabah kat dulu kan masa ngaji biasa tengok sains-sains share dia kita tanah di bukit-bukit padi huma. Tapi di Long Pasir ni buat sawah. Dia buat di lembah-lembah. Okey. Dia tempat rendah lah. Dia anak tepi anak sungai. Jadi kita bila tiba musim tu orang kampung dah tahu tanah, kita pergi perkara pertama kita buat gotong royong tebah rumput-rumput buah-buah dulu, clear kawasan. Kemudian buka sikit air dah, bagi lembut sikit tanah. Ambil lah benih dia. Benih pun dia bagi juga. Dia bagi juga. Dia buat lebih kan orang kampung. Dia tu kata bagus orang sana. Ya. Melayan tetamu. Kita ambil, kita tugar. Sana tak boleh apa tugar tak kau mesin kan. Ada setengah tabur tu benih dia. Ya. Tugar ke kayu, tugar tanah gitu. Machinery memang tak ada lah. Traktor ke apa tak ada. Tak ada. Pakai kubah je. Pakai kubah lah. Buat kubah, panggil kubah-kubah dia. Lepas dalam benda tu sawah tu dia pijak-pijak tu ngobeh bagi lembut tanah betul. Gitulah. Kena tunggu musim. Tu seronok kalau musim pun seronok juga. Gia kita ada juga ada bagi kita boleh. Orang kampung saya tak ingat istilah dalam bahasa dia tu apa. Tapi dia panggil kita gotong royong kita gotong royong lah. Kita cikgu jom tolong pergi sawah saya ni. Lepas tu esok Pak Cik B pula. Kita tak tolong saja dia bagi kita tolong tu kita buat apa. Lepas tu sampah lah. Segantang dua gantang ke rumah kita. Maknanya orang balas baisel lah. Balas jasa balik dia. Kira sana tu kalau rajin kat. Tak lapar lah. Makanan ada saja. Tak, nak pergi cari bagi sungai, kita pergi air. Tak, nak makan